Saya cerita sikit je. Kalau kita mengaji tasawuf lagi tinggi sampai tahap dia jadi fana, istilah dia. Saya cerita sikit lah. Fana ni maksudnya binasa. Dia tak nampak siapa-siapa, yang dia nampak dia dengan Allah. Tu je. Semua ni bagi dia tak ada. Semua orang keliling dia ke apa ke semua dia buat tak kisah. Dia dengan Allah je, dipanggil khulwah, berkhalwat, berdua-duaan dengan Tuhan. Hati dia sikit Allah, tapi sifat diri dia jadi macam orang tak betul. Dan dia senyum seorang-seorang. Allah. Kita tengok awak dia ni. Tak? Sebab kita tak sama makam. Tak? Kita tengok dia macam gila. Dia tengok kita pun macam gila tak? Gila dunia dia kata. Tak? Sibuk dengan dunia. Allah pun tak ingat. Dia kata kita pula tengok dia macam gila tak? Sebab makamnya tak sama. Itu baru fana. Ada lagi tinggi. Lagi tinggi ni dipanggil fana'ul fana'. Double fana' dia. Sampai tahap ni kata Tok Guru, dia dah menafikan segala-galanya, termasuk diri dia sendiri. Dia pun dia kata dia tak ada. Yang ada hanya Allah saja. Semua ni tak ada. Allah saja ada. Tu lagi dahsyat. Dia bukan sesat, tetapi dia dah kedudukan tinggi. Kita tak faham, kita nampak macam sesat. Itu yang perbahasan tentang wahdatul wujud. Sebab tu kalau bukan ahlinya jangan bahas. Ada saya dengar ustaz-ustaz kata benda ni sesat lah apa. Jangan. Kalau kamu tak tahu, diam. Kamu belum jumpa kitab dia. Ada kitab dia, kitab Ibnu Arabi, kitab Hikam tu tinggi-tinggi tu kitab tu. Kan? Maksud tinggi di sini maknanya perbahasan dia tu tak terjangkau dek kita sebab kita tak setaraf itu lagi. Kata, ya ke ustaz? Ya tak ya, contoh dunia. Perbahasan profesor di universiti, sembang sama dia, profesor dengan profesor. Sembang kedai kopi sambil minum kopi. Kita duduk sebelah. Kita SPM pun cukup-cukup makan. Kita faham tak profesor sembang apa? Profesor actually this one, this tangent is crossing the cakap orang putih pula tu. Yang kita kerut muka. Benda cakap ni. Yang kita tahu kait sawit. Tu tahu. Dia pun cerita sampai saham sawit lah apalah. Sebab apa? Sebab kedudukan tak sama. Mana sama seorang sembang AdMed dengan matematik biasa? Tak sama. Kan? Orang sembang sains tinggi dengan budak tadika, mana sama. Itu dari segi keduniaan. Akhirat lebih lagi. Gitu.